Okey, kita dah tahu apa dia punya masalah. Cuma sekarang ni kita nak try boleh lagi tak diselamatkan. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita ada dekat AUC1 Keramat. Kita nak buat troubleshoot. Korang tengok aircon ni unit inverter media Okey, aircon ni 2.5 horsepower. Kalau korang tengok dekat sini je kita dah nampak ada punya kesalahan. Ni wire ni. Lepas tu dia tak ada wire earding. Untuk aircon inverter ni kita perlu ada wire earding lah. Sekarang ni wire earding dia tak ada. Earding dia pergi kat signal. Lepas tu live ni, yang ini saya tak pasti ni apa benda ni. Sepatutnya live ni masuk dekat live lah, dekat W ni sepatutnya. Tapi ni tak ada, tak apa. First kita dah tengok, dah nampak lah ni masalah. Aircon ni dia pernah tukar PC board outdoor ni dia pernah tukar dan dia pernah claim warranty lah. Untuk aircon yang kita beli dekat luar ni kan, berbanding dengan aircon LG, spare part memang dia akan bagi warranty, tetapi upah pasang kena bayar. Lain dengan aircon LG, spare part dia tak payah bayar. Upah troubleshoot apa benda semua tak payah bayar lah. Kita cuma bayar bulanan tu lah. Kita bukannya beli aircon bayar bulan, kita beli dia punya servis, bayar bulanan. Customer ni panggil kita orang datang, customer minta kita check apa masalah dia, kenapa boleh jadi macam ni. So apa yang kita orang buat ni bukan troubleshoot, ini adalah investigation. Ini kita nak buat forensik, kita nak cari apa punca masalah. First kita dah jumpa kabel ni. Second, wire earding dia tak ada. Ni tak ada wire earding ni, memang dia ada 4, tapi untuk unit yang ni sepatutnya dia ada lagi satu, dia kena ada wire earding. Ni wire earding dia dah ambil guna signal. So sekarang ni ini wire supply. Okey, neutral dia kan, tak apa, neutral dia ni dia, kalau korang perasan dalam ni, neutral dia looping je, tak ada masalah pun kalau tak ada. Tapi dia tetap kurang satu, dia tak ada wire earding. Sepatutnya daripada indoor pergi ke outdoor ni, sepatutnya dia kena ada 5 wire. Biasa kan 4 kan, betul tak? Inverter biasa 4, tapi yang ini kena 5. So untuk aircon 2.5 horsepower ke atas ni dia memang pelik sikit. Lepas tu korang tengok dekat sini installer dia. Ini investigation kita bukannya nak condemn kerja orang, kita ni sedang buat forensik. So apa yang kita orang dapat, bila kita nampak aja kerja macam ni, kita dah boleh tahu macam mana cara dia bekerja. Tapi insulation yang dia pakai ni bukan kaling-kaling ni, tu pelik tu. Tapi macam ni dia punya kerja. Itulah kita pun tak pasti. Oh, yang kaling-kaling tu dekat luar ni je. Dekat luar ni je. Ini untuk apa? Tahan cuaca. Dia lebih tahan daripada insulation biasa ni. Dan dia ni memang mahal insulation ni mahal sebatang ni kat RM8 RM9 sebatang. Tambah pula dengan dia punya ketebalan ni, dia ambil tebal macam mana dah. Ini apa tebal kita tak pasti lah. Ini brand K-Flex. Sekarang ni customer nak tahu kenapa PC board dia ni rosak lagi, sebab sebelum ni dah tukar dah. Ni jadi balik. Ijat, tutup supply bawah. Okey, kita dah tahu apa dia punya masalah. Cuma sekarang ni kita nak try boleh lagi tak diselamatkan. Cubalah apa yang terbaik lah, insya-Allah. Mudah-mudahan lah ada rezeki lah. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Cumanya apa yang saya boleh nasihat dekat customer ni, dia kena buat rewiring semula. Bukan wiring satu rumah untuk wiring ni lah, aircon ni saja. Tapi kalau dia nak buat wiring satu rumah pun okey kak. Total dalam 49,000 lah. Langsam. Kita kira langsam 49,000. 51. Okey, 51. Ni apa ada kelabu-kelabu ni? Kau punya tangan kotor. Aduh, kelabu-kelabu dia jadinya. Aduh. Okey, ni kalau kita nak rewiring balik 51,000. Tu Daus yang cakap. Dia bulan puasa ni dia punya setan dia kena ikat. Dia tak kena ikat. Kita pun ingat nak try lah. Tak payah edit kan. Kita punya video ni seketul-seketul kita masukkan. Tak payah nak edit. Penat tu nak edit. Bawah memang lah. Tu supply lagi. Dia sebenarnya dia naik ke atas ni, dia kena bawa supply. Macam Mitsubishi lah. Macam Mitsubishi 5 wire. Mitsubishi elektrik tak boleh. Mitsubishi heavy duty boleh. Mitsubishi elektrik tak boleh. Kalau nak buat tu, dia sebenarnya kita kena tengok kat sini compare kat sini. Kita kena tengok dia punya wire ni, earding, neutral ni. Neutral ni dia looping ke tak? Tapi kalau neutral dia tak looping, tak boleh. So kita nak kena buka dulu. Wiring ni, katalah kalau kau buat kesalahan, selalunya untuk connection antara indoor pergi ke outdoor, kalau kau buat salah, dia tak akan jadi immediately tau. Kau on memang dia okey je. Tapi lama kelamaan bila sistem tu detect ada kesalahan, dia kong terus. Ini masalah. Ini yang biasa kita jumpa lah. Orang selalu cakap sebelum ni elok je. Dia ibarat macam kau orang ada kahwin 2 tapi tak berani nak cakap dengan isteri. Selama ni isteri kau elok je, cantik je, baik je. Pasal apa? Dia tak tahu. Tiba-tiba dia tahu je, habis rosak terus. Apa orang cakap? Susu belanga, pinggan mangkuk semua terbang. Daripada sebelum ni isteri kau orang tu apa, perempuan Melayu terakhir, punyalah sopan santun. Bila dia tahu je habis. Macam tu lah. Sebab kalau aku nak explain betul-betul dengan korang, dia banyak benda nak kena explain. So tak payah nak explain teruk-teruk. Korang faham macam tu je sudahlah. Sekarang ni kita buka ni, tengok.
Buka belah ni. Ni kita bukan nak buat troubleshoot, kita nak buat forensik. Ni korang tengok ni. Okay, tengok ni. Ni dia punya supply. Sepatutnya supply tu dah tak ada apa-apa lah. Rasanya dia orang punya salah masuk kabel lah ni. Nampak? Ini neutral. Neutral ni ada looping sebelah je, tak apa, kosong. Lepas tu ini supply, ni supply. Alamak, cabut gitu je. Okey, wire ni pun salah satu ni kita dapat detect dia longgar longgar. Ini wire kompresor ni. Ni direct pergi ke kompresor. Ni ke kompresor. Kompresor rasanya. Tak apa, nanti kita tengok. Ni longgar satu hal. Ini okey. Yang lain okey. Ni pun longgar agak ni. So kita nak buat investigation, kita kena tengok balik dia punya manual, kena tengok fitting ni, wire-wire bawah ni betul ke tak? Oh ni betul neutral dia. Betul. Dah neutral. Ni ya. Okay, kita dah ketatkan. So nak masuk dia pun ketat. Brown tapi ni apa pasal merah pula? Kalau brown ni lah brown. Weh. Dia merah ni dia loop bawah belakang. Aduh, ini bukan kat sini. Inilah dia punya signal brown ni. W. Okey. Sebab dia ada dua ni tak? Lepas tu yang ini dekat sini. Ini macam mana dia boleh pergi kat W? Salah tu. Tu L. Kan L tu. Okey. Baru betul. Mana looping? Ni 1, 2 looping dah. W. Signal dah sing. Dah PC biar low. Kita test dulu aircon ni. Kita tengok dia boleh run ke tak. On aircon. So kalau tu pun kosong lah. Dah neutral ni kosong lah dua ni kan. Memang kosong lah. Sebab dia looping kan. Kalau tak looping kita tarik supply lain kan. Betul. Tapi sekarang ni dia masih tak ada earding lagi. So customer kena tarik earding. Tu ada masuk ketat. Sini terbakar lagi ni. PC board dia dah terbakar. Okey, api ada masuk. Sekarang ni kita check neutral dengan ada masuk. Dah ada jalan dah ni. Tapi tak jalan. Signal tak boleh. Signal dia baru 20 lebih je. Okey, PC board dia dah terbakar. Sekarang kita tengok dia punya PC board. Off switch sekali. Tadi itu kita punya first investigation. Tu memang dah dia punya wiring lah. Wiring dia tak betul. Ni yang betul. Dah off belum tu? Belum lagi. Okey, dah buka semua. Tu. Tu aircon ni pun kita nak suggest customer untuk dia alih lah. Buatlah macam mana sekalipun. Tambah pasang bracket ke, pasang kasut ke. Tapi masalah dia ni naik sampai atas tu. Ini kalau waktu hujan lebat lah. Okey. Ni kita buka. Kita tengok dia punya masalah. Ini dah buka dia punya ni dah. Sekarang ni kita check kat mana dia punya supply. Kenapa power dia tak masuk. Okey, ni tengok ni tadi. Mana kita punya ni. Mana dia punya ni tadi. Oh, tu indoor tu. Tu. Kabel tu. Diagram. Betul tak ni? Pan CN8 apa? Brown. CN7 blue. CN2 black. CN2 black. Okey, betul. So betul lah. Dekat sini, dekat kita punya terminal ni tadi, dia dah salah connection. Okey, lepas tu apa yang kita nak kena check ni? Selalunya kalau masalah power ni, ada kemungkinan dia punya kapasitor ataupun dia punya fuse dah terbakar. So kita minta mudah-mudahan lah fuse dia je lah yang terbakar. Kalau korang tanya kenapa mula-mula dia pasang tu elok je boleh ni bang. Lepas tu baru dia nak rosak. Macam aku cakap tadi lah. Tak kantoi tak apa. Elok je. Bila kantoi kau tahulah kau. Pinggan, mangkuk, periuk, kuali semua terbang atas kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Fuse dia ada. Kami ni terbalik ke sini tadi. Ini kita nak check apa? Kita nak check yang short dulu. Kalau ada apa-apa yang short. Kalau short memang tak jalan lah. Patutnya ni semua tak boleh ada short lah. Tapi itulah, ikan sambal tak best lah. Bukan tengah kita makan ayam goreng ke? Ada abang puasa. Tak punting lagi ni. Kita nak punting ajak-ajak lah. Jangan seorang-seorang. Rugi makan banyak. Abang kat dalam rumah je. Senang. Tak apalah. Saya belakang office pun jadilah. Ini sepatutnya dia tak boleh ada continuity. Kalau dia ada continuity maksudnya dia short. Ke wire signal dia tak betul ni? Dah pasang balik ni. Check dia punya wire pula. Continuity. Okey, curi.
Apa, biar dulu. Biar pergi jalan dulu. Pergi cek apa dia punya kabel. Ni kena jaga ni tau. Jangan duk langgar ni. Kan lari siaran ni. Satu kerja pak. Sekarang ni macam ni. Switch bawah tutup kan? Okey. Supply tu korang lah tak apa, korang yang tap. Korang tap. Ni. Kau buat macam ni. Astaghfirullahalazim. Ni kau buat yang supply ni live neutral. Yang ni kau tap. Lepas tu hijau dengan merah ni kau tap sekali. Ada ke tak ada? Korang yang tap tau. Fleksibel ada tak? Dalam van? Dalam ni. Tadi tak buat turun lagi orang. Tanya apa tadi? Saya tanya merah hitam. Merah hitam? Merah hitam dia tau. Jap. Tak ada pun. Ada. Tak ada pun. Tak ada. Yang ni? Ada. Okey, yang ni wayar atas Ni power ke? Hijau dengan W. Oh, wah. Okey. Kabel dia short. Hijau W. Hijau W. Kejap. Hijau W. Okey, ada. Okey, Tu je lah. So, memang confirm lah tak ada wire ding. Wayar ding tak ada tapi kat sini ada ding. Itu ding daripada supply. Okey. Ding tak ada ni sepatutnya nak kena buat balik lah. Nak kena tambah lah ding tu. Tadi dah borak dengan dia. Dia kata installer tu dah ada tambah kabel sebelum ni dia kata. Mana ada? Tak ada kat sini. Tak ada? Oh, okey. Lepas tu customer bagi tahu tadi borak kat bawah tu. Customer cakap installer sebelum ni dah pasang. Kabel. So, dia tambah satu kabel dia kata. 4 kabel bukan. Untuk model ni dia kena ada 5 kabel. 5. Model ni 5 bukan 4. Tapi itulah sekarang ni kita dah nampak punca masalah dia ni. Kenapa problem boleh jadi. Selain daripada tu, masalah dia dia punya wire lah, ding tak ada. Wire ding tak ada tu pun problem kat tu. Ni kalau kita buat Mega punya tester mesti fail ni lah. Sebab dah touching dah ni. Dalam tu air bertakung. So sekarang ni kita nak potong yang ni, kita sambung kabel baru. Cari kabel, ambil kabel. Okey, lepas tu Allah tak bawa kabel punya connection tu. Nak kena review barang tu. Bukan kabel lah. Dia macam lah tapi kau jenis sambung ni. Tak apalah. Ambil kabel. Lepas tu dengan pin dua kaki ni tu. Klem dia pun buat naik sekali. Okey, sekarang ni kita potong yang ni. Kita nak sambung kabel baru. Fleksibel. Oren tau.